Semua pihak dinasihatkan untuk tidak terburu-buru menyalahkan Malim Gunung Perhutanan MGP dalam insiden kematian pendaki Mustaqim Mansur yang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Liang, Tanjung Malim baru-baru ini. Menurut Sabri Zu yang memiliki pengalaman lebih 27 tahun sebagai Malim Gunung Tahan, adalah tidak adil untuk menunding jari kepada dua MGP yang terlibat tanpa menunggu hasil siasatan rasmi. Memetik laporan berita harian, beliau menegaskan bahawa semua MGP telah melalui latihan intensif untuk memastikan keselamatan pendaki sentiasa menjadi keutamaan. Justru sebarang tuduhan harus berdasarkan siasatan lengkap dan bukannya persepsi. Meskipun dirinya bukan anggota rasmi MGP, Sabri menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Malim Gunung tidak jauh beza. Malah beliau sering berdepan risiko keselamatan ketika mengiringi pendaki. Tambahnya lagi, tuduhan tidak berasas boleh menjejaskan imej serta keselamatan ahli keluarga MGP yang terlibat. Sabri turut mengkritik kenyataan sesetengah pihak yang tidak arif dalam bidang Malim Gunung tetapi mengolah seolah-olah mengetahui situasi sebenar sekaligus mencetuskan kekeliruan umum. Tempias tuduhan tersebut turut dirasai oleh rakan-rakan Mustaqim yang bersama menyertai ekspedisi berkenaan apabila ada yang menganggap mereka turut gagal menjaga keselamatan arwah. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang memaklumkan bahawa pihaknya akan menjalankan siasatan menyeluruh dengan menemubual dua MGP terbabit sebelum menyerahkan laporan penuh kepada Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia. Insiden malang itu dilaporkan berlaku pada 10 Oktober lalu apabila Mustaqim memulakan pendakian ke Gunung Liang bersama 10 rakan lain dari laluan Bentong Pahang. Namun Mustaqim tidak pulang selepas tamat aktiviti mendaki menyebabkan isterinya membuat laporan polis mengenai kehilangan tersebut. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR disertai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dilancarkan. Mayat mangsa ditemui sekitar jam 3.30 petang Khamis lalu di puncak Gunung Liang.